Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya. Hari ini hari Sabtu, 18 April 2026 Masehi bersamaan dengan 29 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.54 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Maghrib hari ini pada pukul 7.20 lebih kurang. Masuk 7.20 lagi, maka berapa tarikh tu berubah lah kepada 1 Zulkaadah. Habislah Syawal. Maghrib nanti habislah Syawal. Khalas, selesai. Okay. Seperti biasa, video dari report kita untuk ini. Lepas pada video dari report kemarin, saya tak keluar ke mana-mana. Saya tunggu di rumah kita. Lepas sembahyang maghrib, saya masuk maghrib, saya sembahyang maghrib. Lepas tu tunggu tu dah ada 8.16 tu saya pergi ke masjid untuk sembahyang berjemaah. InsyaAllah malam ni pun saya nak pergi kot lah untuk sembahyang isyak berjemaah. Lepas tu lepas tu sudah tu singgah sekedar fikri seperti biasalah. Pasal saya kata pergi malam tadi. Lepas tu sampai ke pukul berapa dia malam? Pukul 11.40. Dekat pukul 12 je lah. Pukul 12 kot lah. Dari pukul 12. 11.50 saya balik. Balik sampai rumah tu pukul 12. 11.50 lah balik ke rumah. 11.50 malam baru balik ke rumah. Tidur dah ada pukul 1 kot lah. 1.20 pagi. Bangun pada pukul dah ada pukul 5.15 ni ada. Tapi sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 6.44. Bangun mandi-mandi terus main subuh, makan sarapan. Lepas tu tak ada buat kerja ke apa. Dari edit video kita. Lepas tu tidur. Kau-kau je negara tidur. Main Facebook dengan edit video. Kau-kau je negara tidur je negara. Bangun pada pukul 1. Pukul 11.50 kita. Lepas tu sembahyang Zuhur dah ada pukul 3.30 tadi. Lepas tu sembahyang Asar dah ada pukul 6.40 ni. Lepas tu dah tu tak ada buat apa, dah ada edit video. Lepas tu main Facebook dengan edit video lah. Lepas tu pada pukul saat ni lah, pukul 9.50 ni terus main sini. 9.54 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.